Hai, Assalamualaikum semua. Selamat hari Jumaat. Kadang-kadang kita terfikir, kenapa diet orang kat luar sana selalu gagal? Orang kat luar sana maksudnya orang yang luar daripada video saya ni lah. Yang tengah tengok video saya ni. Bila saya cakap di luar sana kan, ada orang salah faham. Ada orang cakap, kat luar dengan kat dalam sama je. Saya cakap, okey tak apa, abaikan. Okey. Di luar tu maksudnya yang tengah tengok video saya ni lah, okey? So, 3 benda kenapa kita selalu sangat gagal diet kita. Yang pertama, mungkin cara kita yang salah. Yang kedua, mungkin timing tak berapa sesuai. Dan yang ketiga, mungkin juga disebabkan mindset kita. So, untuk kita yang nak cuba diet ataupun nak start berdiet, kena pastikan 3 perkara ni kita betul-betul tahu. Okay? Yang pertama, cara yang betul. Yang kedua, timing yang betul. Dan yang ketiga, mindset kita kena betulkan dulu. Okay? So, insyaAllah, kalau kita betulkan ketiga-tiga ni, semua akan berjalan dengan lancar. Okay, bye semua. Jaga diri dan sentiasa positif.